Ada. Oke guys, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi ni dendeng balado. Ni versi saya dia lain orang lain cara tau. Cara masing-masing, oke. First, kita ada daging yang kita dah rebus, kemudian kita dah iris nipis-nipis guys. Ini untuk makan sahur ni Siapa-siapa yang belum makan sahur, tak tahu nak buat apa, korang boleh ikut resepi ni. Kita dah iris. Kemudian ada bawang merah guys. Bawang merah kita pun dah iris. Kemudian kat sini kita ada cili besar merah, kemudian cili padi merah sikit, bawang putih, daun limau purut yang kita dah iris, kemudian tomato. Kemudian kat sini ada air asam jawa. Alright, first kita nak goreng daging dulu. Okay, sekarang kita nak goreng daging dulu. Minyak, kita panaskan minyak. Okay guys, sambil tunggu minyak kita panas, kita nak kisar bahan ni. Cili merah besar, bawang putih. Bahan ni kita kisar Kemudian tomato, sebiji tomato. Okay, kita kisar, kita kasar-kasar sikit. Kita dah kisar, kemudian kita taruh tempat dia tadi, kita letak pinggan. Ini merah je tau, dia tak apa pedas sebab kita guna cili besar merah kan, dia tak pedas sangat lah, boleh makan lah. Apabila minyak kita dah panas, baru kita goreng daging Kita goreng je sekali semua. Jadi kita buka api, kita goreng sehingga dia garing Kalau korang suka garing, goreng hingga garing. Kalau tak suka apa garing, goreng sekejap aja. Okay, bila dia dah garing, kita masak, dia akan jadi macam ini guys. Sekarang kita angkat. Korang nampak? Sekarang kita toskan minyak dia. Jom nak buat sambal dia. Sekarang kita nak buat sambal dia. Guna minyak yang sama bekas goreng daging tadi. Terus kita masukkan bawang merah. Kita godak dulu dia. Kita tumis. Kita tumis sehingga dia wangi. Okay guys, apabila bawang kita dah layu-layu, kemudian baru kita masukkan bahan yang kita dah chopper tadi. Ini bahan cili padi dengan daun limau purut sekali. Kita tumis dulu. Dan kita godak lagi dia. Kita tumis kejap sampai pecah minyak orang kata. Yes, untuk perasa dia, kita taruh sedikit Ajinomoto. Ini terpulang masing-masing. Kalau nak letak Ajinomoto boleh taruh, tak ada masalah. Kemudian garam. Garam lebih kurang 2 sudu guys. Okay, sekejap sebelum kita nak masukkan daging yang kita dah goreng tadi, kita masuk ni dulu, air asam jawa guys. Kemudian kita godak lagi dia. Kita masukkan ni daging yang kita dah goreng tadi. Kemudian kita tunggu air dia kering. Oke guys, apabila dia masak dia akan jadi macam gini guys. Kita tengok, mantap. Baik, sekarang boleh kita tidak. Dah siap guys. Oke guys, inilah dia. Ni menu untuk buka untuk makan sahur hari ni. Alright, selamat jumpa. Jangan lupa follow macam biasa. Like, share, komen, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.